Nabi kata kalau orang tu ada kelebihan rezeki, ada keluasan rezeki, tak buat korban, lepas solat raya terus balik, tak usah duk kalang kabut, tak usah buat kalut tempat sembelihan. Tegas Nabi SAW. Tuan-tuan buka lagi syarah dia. Imam Abu Hanifah kata kalau orang tu dengan dia buat korban, bagi duit dekat tangan dia ni, cukup dia makan sehari dua, orang ni wajib buat korban. Tuan-tuan tengok macam mana Imam Abu Hanifah bagi motivasi kat kita. Orang tu ada duit buat korban. Dengan buat korban, duit tersisa di tangan dia tu cukup makan sehari dua, wajib buat korban. Saya convert jadi ringgit senang lah. Kita ada di tangan ni cukup 600. Dalam bank pun tak ada dah 600 itu ya. 600 ni dia ambil korban satu bahagian, kata 500. Di tangan dia ni tinggal 100 itu ya. 100 ni cukup tak dia belanja, dia makan sehari dua? Cukup tak? Kalau tak balas rokok, insyaAllah cukup lah. Kalau dok balas 2-3 kotak sehari, confirm tak cukup. Orang ni wajib buat korban. Tuan-tuan, kita ni kena malu dah. Tuan-tuan tengok di Malaysia, orang Pakistan bermadzhab Hanafi, orang Bangladesh, orang India, yang dia punya status kita dengan mereka ni lagi rendah pada kita. Status gaji, kedudukan kerja, kita ni lebih pada mereka. Dalam bab korban, mereka mendahului kita. Walaupun dia tak buat korban dengan kita, dia buat korban di kedutaan dia, dia buat korban sesama komuniti dia, dia buat korban di masjid India, buat korban di masjid Pakistan. Kita tak buat korban, sangat menduka citakan. Nah, cerita dia senang faham lah. Siapa pakai telefon Android kena buat korban. Habis cerita. Yang tu kesimpulan dia. Habis cerita. Tak, yang ni tentu tak boleh kata apa lah. Siapa pakai telefon Android kena buat korban. Cerita dia senang. Semua Android nampak Samsung. Hikam seorang ya, dia zuhud masih S4 lagi, dia tak tukar-tukar. Buat korban lah. Allah bagi kita rezeki, tanda kita syukur. La in syakartum, ni antara cara dia. Allah bagi, la in syakartum, kita bersyukur, buat korban, sedekah dan sebagainya, insya-Allah Allah akan tambah. Wala in kafartum, kalau kamu kufur, kamu kena ingat azab aku sangat pedih. Saya duduk